Hari ni kita bawa kakak Naura pergi naik yacht. So sebelum kita naik, mereka akan bagi briefing dulu dekat kafe. Lepas tu barulah kita naik. Package ni mereka start daripada pukul 4 sampai pukul 8 malam. Package yang kami ambil ni adalah Sharing Premium Sunset Cruise. Kami naik dari Straits Square Marina dan akan berhenti dekat Monkey Beach Road. Dekat dalam ni ada karaoke, jadi bolehlah hampa nak santai-santai dengan family sementara nak sampai dekat destinasi. Bayangkan sepanjang perjalanan ni, view tak sunset pun dah cantik. Kalau view sunset, apatah lagi. Kakak Naura tak payah cakap lah, dia lah yang paling happy sekali. Tambah-tambah pula bila ada kawan sekali dengan dia. Sebelum sampai dekat destinasi, kami akan berhenti dulu dekat Batu Feringgi dan mereka akan offer kita untuk nak main jet ski ke atau main aktiviti ayak dekat situ. Yacht ni pun hampa boleh enjoy mandi dekat belakang. Sepanjang perjalanan nak sampai ke destinasi tu, view dia memang cantik betul. Lepas je kami sampai, kru-kru dekat sini akan bagi hampa main aktiviti ayak macam kayak ke atau paddle boarding ke. Memang best. Selesai aktiviti ayak, mereka sediakan makanan pula. Bukan biasa-biasa tau, ada udang, ada sate, ada spaghetti. Memang best. Makan udang sambil tengok sunset. Makanan sedap, view pun cantik. Memang pengalaman paling epic lah kami rasa. Habis je makan-makan, kami pun teruslah bergerak balik ke tempat kami. View perjalanan malam kami pun cantik sementara kami nak sampai ke Straits Square Marina. Kalau hampa nak menikmati perjalanan macam kami juga, hampa boleh tengok dekat template belakang yang kami sediakan ni.